Konsep emas sebagai forgotten saving sangat mudah, tetapi impaknya cukup besar dalam membina kewangan yang stabil. Apa maksud forgotten saving? Ianya adalah simpanan yang kita sengaja lupakan daripada digunakan. Bukannya hilang, tetapi tidak mudah dicapai dan tidak terganggu oleh emosi perbelanjaan. Kenapa emas sesuai sebagai forgotten saving? Yang pertama, ianya tidak terlalu cair seperti duit. Duit dalam akaun boleh habis dengan satu klik. Yang kedua, mengurangkan godaan berbelanja. Apabila duit dah ditukar kepada emas, kita kurang rasa nak guna untuk perkara yang kecil ataupun yang mana bersifat kehendak sementara. Yang ketiga, simpanan menjadi lebih konsisten. Apabila kita menetapkan beli emas secara berkala ataupun dipotong secara auto-debit, kita sebenarnya sedang paksa diri menyimpan tanpa bergantung kepada baki hujung bulan. Ini yang kita namakan bayar diri sendiri terlebih dahulu. Yang keempat, nilai emas lebih terjaga dalam jangka panjang. Walaupun harga turun naik, emas tetap berfungsi sebagai pelindung nilai berbanding duit yang terkesan dengan inflasi. Yang kelima, psikologi pemilikan yang berbeza. Emas dirasakan sebagai aset, bukan duit lebihan. Sebab itu kita cenderung untuk lebih berhati-hati untuk melepaskannya ataupun untuk menjual emas tersebut. Kesimpulannya, tuan-puan, kalau duit ianya mudah untuk dibelanjakan, manakala emas sukar nak dibelanjakan tetapi lebih mudah disimpan. Forgotten saving bukan tentang paksa diri semata-mata, tetapi sistem yang boleh bantu kita untuk menyimpan secara automatik dan berdisiplin. Bila kita lupakan simpanan itu daripada dibelanjakan, disitulah sebenarnya kita sedang menjaga masa hadapan kita. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Boleh komen, like, follow dan share. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang persoalan ataupun berminat nak membuka tabungan akaun emas bersama Public Gold, boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.